Pelajar komunikasi atau mereka berminat mencuburi bidang kewartawanan digalakkan hadir ke Karnival Hawana 2025 berlangsung 3 hari di Sunway Putra Mall bermula Jumaat hingga Ahad ini. Ketua Pengarang Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Arul Raju Duraraj berkata penganjuran Karnival sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 itu mencatat sejarah tersendiri apabila berjaya mengumpulkan kesemua agensi media arus perdana tempatan di bawah satu program. Beliau yang juga pengarah projek Hawana 2025 berkata antara agensi media yang mengambil bahagian ialah Astro, TV Al-Hijrah, Radio Televisyen Malaysia RTM serta portal digital seperti Roti Kaya dan Vodacom Malaysia selain penyertaan media Sabah dan Sarawak. Syarikat-syarikat media ni misalnya akan mengadakan pengisian. Kita ada pentas di sini, mereka akan bawa pembaca berita mereka dan juga saya difahamkan ada beberapa syarikat media ni terutama yang TV station akan mengadakan contoh uji bakat dia, bukan uji bakat betul tetapi pengunjung boleh datang mencuba bagaimana menjadi pembaca atau hos rancangan televisyen. Karnival Hawana 2025 diisi dengan pelbagai program antaranya mini konti bernama Pocket Talk, perkhidmatan bernama pemberian akhbar digital New Straits Times Press Berhad, kuis dan cabaran baca berita anjuran media Prima Berhad. Turut diadakan cabutan bertuah dan pertandingan mewarna kanak-kanak serta tayangan video kempen internet selamat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, sambutan Hawana 2025 turut diisi dengan penganjuran forum media Hawana bertujuan memberikan input terhadap perkembangan terkini industri media tempatan. Kemuncak sambutan pada Sabtu bakal dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 1,000 pengamal media, wakil Persatuan Wartawan Tempatan dan media negara anggota ASEAN dijemput sekaligus menghimpunkan kumpulan media profesional serta pakar industri sambil bertukar idea selain menjalinkan hubungan strategik.